Bah, Hah? Maya nak beli beg ni lah, Bah. Cantik lah. Hah? Berapa pula harga handbag ni? RM1,000 je. Berapa bu? RM3,000 je. 3,000? Boleh tu boleh, Yang. Tapi kita selesaikanlah korban ni dulu ya. Lepas settle korban-korban ni, Kang, Mayang belilah pula handbag tu. Lah Baba ni. Kurban tu bukannya wajib. Nanti kalau kita betul-betul mampu, buat je lah kurban tu. Kalau korban tu dandan pula tak wajib. Handbag tu wajib pula. Kau ni, Kang, ada aku kahakkan, Kang. Korban ni setahun sekali je, Yang. Nak membuktikan kesyukuran kita ni. Kan best kalau tahun ni kita dapat buat korban untuk satu family kita ni. Bagilah selesai dulu tanggungjawab ni. Kemudian Mayam nak beli apa? Handbag. Tudung bertatahkan belian. Beli dia. Dah kena ceramah lah pula. Dalam beg Angel lah 3K tu. Hai, masih mengharapkan lagi. Bukanlah. Maya nak terus daftar dengan Al-Khairi Kurban. Diorang ni ada buka pendaftaran awal. Lepas tu ada skim ansuran lagi. Lepas tu nak buat dengan diorang ni mudah je bah. Diorang settlekan daripada A to Z. Ada akad jelas, ada bahan bukti. Yang penting trusted. Ba, ada orang COD di barang ni. Nama Zulfaqar kena bayar RM3,000. Hah? Oh, aku nak beli tak boleh. Apa dia hantar sekarang ni?